Dan kita sewa RM150 sebulan. Dan ini bukan rumah kebajikan lah. Jadi hari ini kita ambil tindakan untuk buka pintu. Majlis Bandaraya Seremban MBS telah mengambil tindakan tegas terhadap seorang penyewa unit kediaman milik pihak berkuasa tempatan dengan mencabut pintu rumah berikutan tunggakan sewa yang mencecah puluhan ribu ringgit. Menurut jurucakap MBS, unit berkenaan disewa pada kadar hanya RM150 sebulan, namun penyewa gagal melunaskan bayaran untuk tempoh yang panjang menyebabkan tunggakan terus meningkat. Difahamkan tindakan mencabut pintu adalah sebahagian daripada langkah penguatkuasaan bagi mendesak penyewa agar tampil menyelesaikan tunggakan. Sementara itu, tinjauan di lokasi mendapati beberapa jiran menyuarakan rasa terkejut dengan tindakan drastik tersebut, namun ada yang berpendapat bahawa ia adalah wajar memandangkan jumlah tunggakan yang terlalu tinggi. Tindakan. Boleh buka pintu? Kita telah hantar notis dan juga surat-surat. Bayar kan hari ini? Belum bayar. Tak cukup. Tak cukup. Hutang itu juga sebelah itu juga saya bayar. Saya selalu bukan kerja. Tunggu. Puan, kita telah hantar notis dan juga amaran supaya Puan kena bayar sewa yang tertunggak. Tetapi sehingga hari ini anda masih gagal cuai enggan bayar tunggakan sewaan. Jadi kita dari MBS hari ini datang ke sini untuk mengambil tindakan selanjutnya, iaitu kita nak buka pintu. Walau bagaimanapun kami dapati Puan adalah bukan penyewa yang sebenarnya. Macam mana Puan boleh masuk rumah ini? Puan merupakan penceroboh tau. 34,000 Puan. Banyak. 50 aja kena bayar. Rumah ni rumah majlis dan kita sewa RM150 sebulan. Dan ini bukan rumah kebajikan lah. Jadi hari ini kita ambil tindakan untuk buka pintu. So bukan pintu ni sahaja, semua pintu yang ada dalam rumah ni. Okey, sila izinkan saya masuk. Okey, sila. Biarkan kami buat kerja kita. You tolong saya tolong you. Grill buka sekali. Grill. Kalau Puan tak datang bayar, kita katakan dia apa? Dia cakap apa? Okey, mana? Tahu apa? 21,350. Jadi memandangkan peluang kita dah bagi, tapi tiada bayaran dibuat. Jadi hari ini MBS akan buka semua pintu di rumah ni. So izinkan kami masuk Okey. Sila.